Assalamualaikum, welcome back di PRG Pot Ruang Gelap bersama saya Boswan. Dan saya Iwan. Dan saya Boy. Dan saya Mael. Okey, baik. Kita akan teruskan kembali kisah semalam. Pemutusan barang yang kita dapatkan di satu tempat dan kita telah pun putuskan di satu kawasan laluan Gua Sanding dan Gua Tempurung. Jadi semalam siapa yang tengok live dapat menyaksikan kejadian tersebut. Kita habis lebih kurang pada jam 4.50 pagi lebih kurang. Kita keluar daripada hutan disebabkan Mael hilang kawalan hingga dia memasuki kawasan yang tak sepatutnya. Dalam keadaan gelap, dia berlari dan membuatkan kita mengalami kacau bilau ketika mencari. Masalah terjadi apabila Mael memanggil nama Boy berulang-ulang kali semalam. So, benda ni layak diceritakan oleh Mael sendiri. Macam saya beritahu semalam, hari pertama pemutusan adalah hari yang sangat-sangat penting di mana satu hari itu menentukan. Kalau hari pertama dah ada mimpi ataupun ada petanda lain, bermakna belum sepenuhnya habis. So, malam ni kita dengarkan penjelasan Mael dan juga Boy. Sambil-sambil tu penonton-penonton dekat live TikTok masing-masing tolong bantu gerakkan share dan tap-tap screen sambil mendengar. Dan jangan lupa subscribe YT channel kita Pot Ruang Gelap di Boss Team Empire YT channel. Thank you so much. So, Assalamualaikum kepada semua. So, saya straight to the point. Semalam, kita jalan explore. Okay. Di mana kita nak buat penyerahan. Pemutusan. Di mana itu adalah penamat bagi segala-galanya yang terjadi. Yang apa yang kita lalui selama seminggu lebih kalau tak silap. Dalam seminggu lebih. Nak dekat 2 minggu. So, bila dalam keadaan macam tu, pada awalnya kita buat 2 session. Di mana session pertama kita akan jalan untuk tengok kita punya network. Kita tengok kita punya segalanya lah. So, di session yang pertama, saya ada inform dengan Abang Iwan kalau tak silap. Yang di mana saya ada rasa ada benda yang tak kena. Di mana perasaan tu, saya rasa pada awal-awal dahulu. Di mana pada awal-awal bila benda-benda ni terjadi, saya rasa perasaan tu. Tapi saya tak nak fikir banyak. Macam diorang kata, kau buat tak tahu, kau jalan je. Kau jangan fikir pasal benda tu. Sebab benda ni dia akan efek korang punya, apa orang kata, kita punya emosi. So, saya fokus, saya jalan. Dan bila dalam satu keadaan, saya terdengar ada satu suara yang macam, ini secara jujurnya saya bagi tahu, benda tu saya tak tahu apa yang dia berbisik, apa yang dia cakap. Tapi memang jelas dekat telinga saya. Saya rasa pada malam tu saya buat live TikTok. Viewer pun dengar. Dia macam mantra. Di mana saya sendiri yang boleh terasa emosi. Dia punya perasaan is macam, orang kata, aku nak nangis pun tak. Aku nak marah pun tak. Aku rasa macam, kau faham tak? Emosi saya tak stabil. Tapi dalam keadaan tu, otak saya, mata saya terus pandang Boy. Saya tak tahu kenapa. Dan ada satu part tu, dia hilang kawalan. Saya tengok balik dekat live replay, di mana saya on off. Saya sedar dan saya tak sedar. Saya sedar, saya tak sedar. Tapi bila dalam keadaan saya tak sedar tu, saya sebut nama Boy. Jap. Aku nak tanya kau. Dalam masa kejadian tu, kan, sebenarnya kau rasa engkau sedar, engkau berada dalam keadaan sedar ataupun Tak. Kau rasa macam mana? Sebab tu aku beritahu dengan dorang. Benda tu aku tak sedar. Sebab kita ada live replay. Bila aku sedar, aku tahu aku cakap apa. Maksud kau tak sedar tu, tapi kau tak sedar tapi kau pegang cam. Dia sedar tak sedar macam mana? Okey. Kau tahu kau buat apa. Tapi kau tak boleh kontrol. Kau nampak, kau rasa, kau dengar. Tapi kau tak boleh nak gerak. Dalam keadaan aku rasa stuck.
Sebab tu bila korang tegur aku time tu, aku jadi macam, apa hal pula? Aku tak buat apa kot. So ibarat dia macam kau berjalan normal dan dia jadi secara tak sengaja macam tu. Yes. Dia bukan aku reply balik mantra tu, tak. Aku pun tak tahu mantra tu apa benda, semua aku tak tahu. Okay. Ambil dalam 2-3 second dia akan lag macam gitulah. Ya. Sebab tu bila korang triggered dan aku baca komen tu semua cakap Main fokus, Main kau dah lain, kau dah ni, kau dah tu macam tu. Aku jadi pressure, aku jadi macam apa siut, aku buat apa? Dan balik-balik bila aku tanya dengan Abang Iwan sorry. Bila tanya Abang Iwan, dia cakap dia Abang Iwan sendiri tak cakap macam kau jangan macam ni Mael, kau jangan macam tu, kau ikut, kau fokus. Bila cakap dengan Bos Wan pun sama time tu kan. Saya ada Bos Wan pun macam kau fokus Mael, kau jangan layan. Dalam diri aku macam aku tak buat apa sih. Ya, betul. Dan kenapa kau nak kena trigger aku? Nampak proses tu. Kita nampak masa berlakunya benda tu. Abang tegur Mael. Bukan Mael yang lagi satu Abang bagi tahu Mael yang bercakap. So, kita nampak ada dua watak dalam satu orang. So, apabila dia bertukar tak lama. Ini dalam 3-4 second, lepas tu dia kembali balik. So, that's why bila kita cakap, Mael akan rasa macam, aku tak buat apa-apa. Ya. Tapi bila kita berpaling, dia jadi lain. Ya, tapi dekat mata korang, saya ada dua watak. Dekat diri saya satu watak. Yes, itulah saya maksudkan. Itu yang saya tak faham. Sebab tu saya cakap macam, keadaan ni, saya tak boleh nak kontrol diri saya sendiri. So, bila dalam pemutusan tu, saya ada, saya cakap dengan semua, saya ada satu part tu saya palau dorang. Ada satu part saya palau dorang, saya fokus kat live. Dan bila saya fokus dekat live, saya fokus komen. Dan komen-komen tu, ni bukan saya salahkan viewer, tak. Ini kepada saya punya emosi sendiri. Dia triggered saya punya mental. Betul. Dia membuatkan saya ada satu part tu, I totally lost. Saya lost. Saya tak fikir apa, saya tak rasa apa. Cumanya sebelum tu saya rasa badan saya ni bukan saya kontrol. So maksudnya bila Mael fokus dekat komen tu, okey, Mael agak tekanan emosi dan waktu tekanan emosi tu dia bertukar. Sebab benda ni mempengaruhi waktu kita dalam keadaan sedih, waktu dalam keadaan suka ataupun marah. Okey, which is dalam part tu dia senang untuk take over badan Mael. So that's why semalam abang pesan Mael fokus. Kalau rasa macam tak boleh nak layan, cuba relax. Reverse dulu sebentar, bagi tenang dulu. Sebab benda ni kena tenang. Bila dalam keadaan emosi, dia mudah. Dia memang betul. Tapi ini bukan degil bukan argue ke apa. Dia memang betul, rasa tenang. Okey, korang suruh saya tenang apa benda semua. Saya dalam keadaan tenang. Dekat diri saya tenang. Yes, tapi dia mempengaruhi untuk baca komen yang bagi emosi kepada itu. So, apa faham dari sudut tu? Bila dia effect semua benda ni, dia dah mula trigger saya dah. Dia dah mula trigger saya, which is that one part, sorry Bos Wan, ada satu part tu saya rasa rimas betul jalan belakang Bos Wan. Dia rasa macam ada something yang satu vibe yang tak selesa dah belakang dia. Macam apa siut kau ni? Dia macam merimaskan. Tak tahu apa. Tapi bila saya makin lama ke belakang, saya tak tahulah Bos Wan perasan ke tak benda tu. Bos Wan akan berpaling. Dia akan pusing ke belakang, dia akan rapat. Betul tak? Bos Wan ada satu certain part yang Bos Wan, saya tak tahu lah Bos Wan rasa ke benda tu ke apa, tak tahu. Dan bila kita sampai dekat kawasan yang sebelum kejadian tu, saya dengar boy panggil saya, which is boy yang dekat depan. Dan benda tu dia effect. Waktu ni kau sedar tak sedar ni? Ini aku sedar. Kalau kau nak tanya aku sedar tak sedar, time ni aku sedar. Sedangkan aku kat sebelah kau waktu tu. Sebab betul. aku nampak kau, aku dengar suara kau. So kenapa kau sedangkan kau nampak aku sebelah kau? Sebab Tapi kenapa kau pergi juga ke arah suara yang memanggil kau? Sebab tu aku tanya diorang, korang dengar tak? Bila diorang cakap, jangan layan. So, benda tu dia akan communicate dengan aku punya kepala. Kau betul ke dia benda tu betul? So bermakna kau berada dalam keadaan 50-50. Ya. Beremosi. Yes.
So kalau kau nak cakap emosi, engkau pun dalam keadaan emosi. Ya. Betul. So bila aku dalam keadaan emosi, aku ikut emosi aku. Faham. Sebab bila aku rasa dengan korang, aku tak selesa. Okay. So aku ikut emosi aku. Bila aku ikut emosi aku lost. Dan aku sedar balik aku tengah duduk. Kadang-kadang aku pun rasa sama macam mana kau rasa. Okay. Waktu explore, bila kita diam, akan ada datang satu suara seperti berbisik. Seakan-akan macam suruh kita melakukan Tapi bukan-bukan. Ini kau cakap betul atas yang kau lalui ke atas kau Atas aku lalui. bukan apa yang aku ni lah, sebab sama. Sama. Ha. Sebab tu aku boleh cakap, seakan apa yang berlaku dekat kau dan apa yang berlaku dekat aku sama. Okay. So kau faham apa yang aku Faham. Okay, faham. Dan satu lagi, lepas kejadian ni kita dah settlekan habis semua benda tu. Okay. Saya balik-balik ada tanya dengan Bos Wan dengan Bayuan, betul. Jika kalau benda tempat tu diusik ataupun ada orang korek ataupun ada orang terperasan benda tu, adakah benda tu akan efek saya balik ke apa ke, betul tak? Saya ada tanya semalam. Betul. Okay. Dan benda ni membuatkan saya fikir banyak kali. Saya dapat satu mimpi. Oh, sekejap. Kau jangan cakap kau mimpi juga pada malam kejadian. Ya. Benda ni aku mimpi. Dia mimpi dia macam ni tau. Malam tadi lah mimpi Malam tadi. Malam tadi. Lepas habis explore, dah mandi apa benda semua, aku dah balik, aku dah tidur. Mimpi ni jadi time tu. Benda yang sama berlaku pada aku juga. Malam tadi. Malam tadi juga. Okey, sekarang aku nak dengar mimpi kau dulu. Okey. Okey, siap. Macam sebelum John Boy nak cerita pasal mimpi dia, ini saya tak tahu pasal mimpi ni saya dengan Abang Iwan tak bercerita langsung. Ini baru cerita. So, untuk penonton-penonton yang mungkin tak tengok semalam takkan faham lah. So, ini saya nak korang tahu, kita dah buat pemutusan tersebut, barang tersebut kita dah tanam, kita dah pagarkan, kita letak garam dan limau segalanya. Saya nak korang tahu, kita dah bagi tahu siap-siap pemutusan ni akan ambil tempoh 1 hingga ke 7 hari. 7 malam. Kita akan tengok, kita akan pantau selama hari tersebut. Tapi ni dia orang baru bagi tahu kat kita, korang baru dengar dan saya dengan Abang Iwan baru dengar. Saya pun terkejut juga. Sebenarnya kita nak minta dia explain yang dia hilang semalam tu. Tapi tak tahu pula, tiba-tiba dia bagi tahu ada pula kisah lain. So sekarang aku nak dengar Boy, kau ceritakan mimpi kau dengan detail dan jelas. Okey. Nak saya ringkaskan ataupun daripada permulaan? Daripada permulaan, sebab viewers nak faham, aku pun nak faham. Okey. Mimpi saya berkaitan dengan datangnya seseorang, orang tua, cuba memberi barang. Dan dalam masa yang sama... Ni malam tadi Malam tadi punya mimpi ni. Okey. Selepas selesai apa yang kita buat pemutusan malam tadi. Bagi dia buat. Datang satu sosok orang tua nak menyerahkan barang pada saya. Dan dalam masa yang sama, dia ajak untuk masuk ataupun pergi ke satu tempat seperti lorong. Dan aku ikut berjalan. Cuma aku tak ambil. Tapi dalam masa yang sama, keadaan yang sama, dia paksa untuk ambil juga barang tu. Sama. Aku punya mimpi. Kau sambung tak? Kau Tak, nak sambung, sambung. tak ada aku sambung. Okey. Aku punya mimpi pula, aku dekat satu laluan, gelap, sangat gelap, dan aku ada nampak satu kelibat perempuan tua. Ini tak kisahlah kalau korang nak percaya, korang percaya. Ini apa yang saya lalui. Betul? Orang tua, dia di satu jarak yang aku boleh nampak dia. Dan dia memanggil. Dia macam bercakap something. Dia memanggil. Dan aku pergi. Makin aku rapat, makin dia jauh. Makin aku rapat, makin dia jauh. Begitu juga aku. Tapi dekat dalam mimpi tu, dia ibarat ingin menyampaikan sesuatu. Saya tak tahu apa benda, barang ke apa ke. Cumanya saya paling masuk dekat dalam kepala otak saya, dalam saya punya dalam otak saya ni, kenapa kau tutup? Tutup maksudnya? Tak tahu. Maksud kau? Dia dalam keadaan tu, aku dapat tangkap satu je. Kenapa kau tutup? Tutup. Satu tu je. Dan bila saya pergi nak cakap, yang beremang ni. Beremang. Cakap tutup tu rumah. Beremang. Dan aku sambung sikit part tadi.
Dan aku ikut daripada sudut pandangan aku waktu tu, pergi ke satu laluan, dia macam lorong. Ya. Dan ada satu, nak kata pokok bukan pokok, nak kata gerbang pun bukan gerbang, tapi satu lorong, memang lorong straight punya. Sampai aku jumpa satu lekungan seperti pintu. Dan aku betul-betul berdiri depan tu. Macam kau jumpa benda tu. Aku tak. Aku kawasan tu gelap. Dan bila aku jumpa satu bayang orang tua tu, dia memanggil dan dia cakap, kenapa kau tutup tu? Aku rapat. Aku tak lari. Aku rapat. Sebab aku nak tahu apa benda. Sebab aku dalam emosi, aku dalam mimpi tu, aku tahu, aku nak tahu apa benda. Kenapa kau nak kena cakap aku tak ni kan? Bila aku makin rapat, dalam mimpi tu, benda tu, dan ada satu lagi cahaya. Oh, meremang siut aku. Ya Allah. Sama. Satu cahaya di mana dia menghampiri aku dan dia sentuh. Dan menyebabkan engkau sedar. Ya. Ya. Betul. Ya. Yes. Oi, meremang siut aku. Lain macam dia ni. Dia Benda dia, yang sama. Dia touch. Dia benda tu cahaya tu dia macam touch dan membuatkan aku sedar. And semua tu aku lupa. Dan hari kau ni terus terbangun daripada tidur engkau. Ya. Sama macam aku. Dan kalau korang perasan tadi time event ni apa benda semua saya banyak mendiam sebab saya fikir apa yang aku mimpi. Sebenarnya benda ni aku nak ceritakan pada petang tadi pada diorang. Cuma masa tak sesuai. Betul. So alang-alang malam ni kita bercerita ni, kita boleh sampaikan, kongsikan sekali lah. Itu nak tanya macam Bos Wan. Bukan minta korang tafsir. Tapi Pandangan lah. mungkin korang lebih tahu ataupun korang ada Kaedah-kaedah, boleh tolong kan? sebab bagi saya ataupun Boy confirm kita tak nak benda ni berkaitan lagi. Sebab saya risau benda ni akan jadi masalah untuk masa akan datang. Betul. Takut benda ni takkan habis. Betul. So kita bagi pada Abang Wan dengan Bos Wan lah. Okey, saya terangkan bab Mael dan Abang Wan terangkan bab Boy. Ini pandangan saya saya bukan penafsir mimpi. Betul. Kami bukan pentafsir. Kami cuba untuk merungkaikan melalui pengalaman yang mungkin kita pernah lalui dari konsep yang kita belajar. Dan apa yang diceritakan oleh Mael ni, okey, Bos Wan boleh cuba uraikan dulu apa yang Bos Wan ni sudut pandangan. Saya saya pecahkan ataupun huraikan melalui apa yang saya dengar tadi bukan kita ada baca something, bukan. Kalau ikutkan apa yang Mael cakap tadi, dia ibaratkan diri dia diletakkan dalam satu kawasan gelap untuk menemui seseorang. Saya percaya dan saya rasa dan saya yakin mengikut pendapat saya yang orang yang kau jumpa tu adalah barang tu ataupun kadang barang tu. Sekarang ni dia cuba untuk tarik kau kembali untuk terima dia balik. Bawa keluar ke, terima ke, lepaskan ke, sebab kita dah kurung dan pasakkan benda tu. Sebab daripada perkataan tutup tu, seumpama macam dah kambuh dia tu. Dia macam kenapa kau tutup? Yes. So aku macam asal sebab aku tak sentuh tu. Aku tak usik benda tu. Yang tutup yang buat semua korang. Yes. Dan kenapa benda tu tak datang dekat korang, datang kat aku? Kenapa datang kat kami? Mimpi tu. Okay. Sebab barang tu korang yang terima. Pernah bukan berdamping aku. kepada badan korang. So hakikat dia sekarang, kenapa dia masih ada? Macam Mas Wan cakap tadi, dia ada seminggu range dia Betul. Okay. Dia macam tak logik sebab okey, benda tu okeylah, letaklah saya dengan Boy terima lah. Tak kisahlah. Okay. Kita orang terima sedar ataupun tak sedar, kita orang terima benda tu. Benda tu kita pun dah habiskan. Dan kenapa benda tu kena datang melalui kita? Kenapa tak kena ke Okay. orang? Firstly, macam Bos Wan cakap, kita ada seminggu. Kita nak tengok daripada hari pertama sehingga ke hari ke-7. Okey, kalau nak cerita dari sudut tak logiknya apabila korang pun tak sedar bila masa korang ambil barang tu. Kami pun tak tahu bila masa barang tu ada pada korang. Jadi kalau dari sudut tak logik lah. Tapi dari sudut logiknya, benda-benda macam gini memang di luar kotak akal kita. Sebab kalau kita cakap, kita boleh buat pemutusan ikut kaedah yang kita gunakan untuk memetikan barang tu ataupun memutuskan barang tu. Tapi dengan izinnya juga, kalau benda tu nak berlaku, tidaklah sekelip mata boleh memutuskan benda tu. Sebab kaedah yang kita buat ni, korang dah lalui hampir 2 minggu. Jadi kau ingat proses tu, dia tidak akan habis 1 hari.
masih ada sisa baki dia yang mungkin pada tubuh tu masih ada. Faham tak? Benda ni dia sampai melalui apa? Macam korang kata, okey, kalau dari sudut akal kita logik, okey, benda ni aku dah buang, dah kisah settle habis. Yes, pada kita. Tapi kita kena balik pada 2 minggu gangguan tu. Macam mana dia hadir? Dan macam korang cakap, ada gangguan di rumah, ada perkara-perkara yang tak elok kat rumah. So, benda-benda macam ni, dia akan menghantui balik. So, di situ, kita akan balikkan pada sisi waras kita. Absen ada lagi lah. Aku dah buat pemutusan, tapi kenapa masih ada? That's why kita kata, kita nak tengok daripada hari pertama sampai hari ke-7. Apa tindak balas dan apa alamat-alamat yang korang dapat. Tapi tidaklah mengatakan apa yang korang mimpi tu bukan menjadi nyata balik. Mungkin itu adalah satu gangguan ataupun permainan daripada sudut tidur yang mana mungkin membelenggu fikiran kita supaya kita nak pergi ambil balik barang tu. Kita bermain dengan diri kita supaya kita ni ada keinginan nak pergi balik tempat tu. Tapi kalau tanya saya bang mimpi tu lebih kepada menjurus ke arah untuk suruh dia ni pergi ambil tolong. Yes. Tolong pergi ambil. Sebab gelap, benda dalam tanah tu kita tutup, kambu jadi gelap. Betul. Gelap. Sebab Satu. tu Ruang kosong gelap. tutup tadi tu timbul. Tutup, kambu, semua tu. Itu. Ini perlambangan daripada sudut bahasa lah. Gelap. Kita tinggalkan dia dalam keadaan gelap, bertutup dengan tanah. Kemudian kau nampak dalam kawasan tu gelap je, lapang. Kau nampak seorang tua. Logiknya dalam gelap kau boleh nampak ke orang? Gelap gelita Betul. Macam mana kau boleh nampak orang tu? Kalau kau tak kenal, kau takkan nampak dia. Itu bermakna kau kenal dan kau pernah nampak dia. Sebab kau kenal sosok dia. Bermakna dia pernah selalu dengan kau. Kalau saya nampak, kalau saya nampak, kenapa saya tak kenal dia? Kenapa aku nak, kenapa saya nak tanya dia? Kalau saya kenal dia, mesti kalau saya kenal, contoh, saya kenal dengan korang. Contohlah, bos orang kata, okey, petang ni kita jumpa kat sini. Okey, aku tahu korang nak macam mana. So, bila benda ni, kenapa saya jadi macam tak, aku nak kenal Masa kau tak confirm lagi lah siapa yang kau bertemu ni. Jawapan dia adalah, masa kau ambil tu kau kenal dia tak? Itulah jawapan dia. Point. Pasal barang tu belum melengkapi lagi pada tubuh kita. Belum sesi sesuai kenal tu belum tamat. Jadi masih dalam proses antara 50-50. Terima atau tak terima. Jadi bila kita putuskan benda tu, dia akan datang untuk mempengaruhi supaya Mak sebati dengan dia. Bersama dengan dia. Okey, boy macam mana bang? Okey, daripada sudut boy tadi, apa yang dia cerita tadi, dia melihat satu kelibat orang tua dan ada satu macam gerbang lencongan. Okey, benda tu pun mengarahkan dia untuk menerima ataupun mengambil satu barang. So, daripada sudut konsep yang dikatakan sama dengan Mak tadi, berkemungkinan barang yang ada pada boy ni, mungkin boy dipengaruhi oleh minda dengan diri dia supaya tak nak tahu langsung pasal benda ni. Tapi dia bermain dalam konsep untuk memperdayakan boy ni datang daripada sudut mimpi, kau kena ambil juga barang ni. Tapi boy tak nak ambil. Hakikat dia benda dia konsep jalan yang sama, cuma perbezaannya Mak dalam satu laluan yang gelap, boy pula di dalam satu pintu gerbang. Kerana situasi barang yang kita ketemu, barang ni dia tak serasi tau. Kalau kita tengok masa kita buat medium pun, dia berlaga sama dia. So, point dia sekarang, macam mana barang ni boleh berada di tempat yang sama pada korang waktu korang dapat ni, waktu bila pun kita tak tahu. Dan mungkin barang-barang ni berada bukan daripada tempat yang sama. Faham tak? Apabila korang melalui sisi-sisi gelap dari sudut barang yang benda-benda mistik ni, kita tak tahu sifat dia macam mana. Dan kadam ni apa amalan dia, apa yang dia punya keperluan pada tubuh. Tapi kalau abang cakap pasal tu, abang nak tengok benda ni melalui medium, abang nampak benda-benda macam ni, kita jalan berempat. Dan kenapa saya dan boy saja yang kena? Okey. Firstly, abang bagi tahu, awak baru recovery daripada saka bunian. Okey? Biasanya bila ada sesuatu yang sedang mengenali macam kita, badan kita ni atau dihampiri ataupun pernah. Kalau abang cakap saya ni boy, saya jarang jumpa dia. Okey, saya collab start dengan dia daripada Bukit Saka, betul? Okey. Betul tak boy? Kalau kau daripada Bukit Saka tu, betul tak kau rasa benda tu? And then benda tu Bos Wan sendiri nampak. Bos Wan sendiri pernah tegur saya. Ni secara personal Bos Wan tegur. Kau jangan layan sangat. Kau fokus,
kau jalan je bila kau explore. Ini Bagi di Saka Bunian Saka Bunian. Bagi saya triggered. Kenapa benda tu tak, bukan saya minta. Kenapa tak ada dekat korang? Kenapa tak kat Abang Wan? Okey, sebelum nak sembang pasal Saka Bunian, kau kena ingat, kejadian tu berlaku selepas balik pada Gopeng, betul? Betul. Laluan 3 beradik, betul? Masalah utama kita adalah kita tak tahu bila masa barang tu ada di tangan kau. Ingat balik recall balik, kita semua tak tahu. Sampailah hari terakhir yang kita ambil keputusan untuk kita bergerak ke Gopeng balik, kita beranggapan datangnya daripada sini. Okey. Dan benda tu muncul kat tangan korang bila masa kita nak naik ke Bukit Bunian. Korang bertukar-tukar barang. Kau tunjuk-tunjuk barang. Okay. So sekarang ni kita tak tahu daripada arah mana. Jadi kita beranggapan dia datang daripada sini dan kita datang ke sini. Okay. Apa yang korang nampak tu, aku yakin dengan pendapat akulah. Pendapat aku, apa yang aku faham korang cerita, aku dah renung dalam-dalam, aku rasa itu memang dia. Tapi beruntungnya beruntungnya ada satu cahaya yang tepuk kau yang kau cakap itu serentak tu memang meremang lah. Itu memang rare gila lah. Dan bagaimana kalau secara tiba-tiba barang yang dikatakan mengganggu kita tu berada pada saya dengan Mael semula? Kalau kau tanya aku tengok semalam Abang Wan buat dia pagar tu, pada aku pagar tu sempurna. Kalau tanya akulah, sempurna, cukup sifat, dengan garamnya, dengan limaunya, dengan minyak kasturi kijangnya, dengan cara pasak yang sempurna tu, aku rasa pagar tu cukup sempurna untuk kita putuskan. Cuma bila dalam tempoh 1 ke 7 hari, tempoh berubat, datangnya benda-benda tu semua tu perkara biasa. Yes. Jangan ambil pot sangat, jangan terlalu memikirkan sangat. Pasal masa tu masa kau tengah diuji, sekarang kau tengah diuji dan dia akan try kau. Datanglah iblis ni kan biasalah. Dia akan berbisik, dia akan bagi kau bermain, membuatkan kau percaya yang benda tu still ada dengan kau. Okey, berbalik pada apa yang Mael tanya tadi lah. Kenapa tidak kami? Kenapa Boy dan juga Mael? Okey, abang balik pada permulaan cerita yang mana Boy terpengaruh disebabkan barang yang kita jumpa di Gopeng tanpa pengetahuan kita, dia memakai celak tu. Kalau masa tu memang Mael tak ada. Jadi waktu itu Boy dah mula dipengaruhi dan dia hilang. So daripada side situ dah ada ruang dan ada tapak pada dia yang mana barang itu dah mula nak berdamping dengan dia. Kalau abang cakap, time tu saya tak datang lagi. Yes. Tapi dengar apa cakap awak daripada kita buat pemutusan sebelum barang Gopeng. Betul. Laluan dah ada. Betul. Awak dah sirap dah macam-macam terjadi pada situ. So tapak tu masih ada. Apabila awak dan Boy bertemu di sini di laluan 3 beradik, bukan sini tuan tujuh, di laluan 3 beradik, benda tu yang kita jadi macam pelik. Kenapa dua-dua ni boleh activate? Yes. So abang sorry ni bukan argue macam mana abang boleh confirm benda tu bila saya datang sini baru benda tu ada? Tak, maksud macam abang sebelum-sebelum bukan waktu Mael datang benda tu ada. Maksudnya Mael dalam keadaan belum full recovery. Boy pun masih lagi dalam proses recovery. Jadi bila badan kita lemah, apa-apa yang ada sekeliling kita yang berbentuk mistik, dia akan ada satu tarikan. Itu yang saya nak maksudkan. Itu yang saya nak tanya. Kalau benda ni sebelum lagi saya dah ada tapak apa benda semua, barang ni muncul, kenapa korang boleh confirm benda tu dekat sini? Kalau apa yang korang buat semalam tu bukan tempat dia. Okey. Bagi Jawapan dia, masa kita buat medium dekat laluan 3 beradik, suara daripada Wanted mengarah kepada satu tempat, iaitu Gua Kandu. Dan aku yakin Gua Kandu itu sebagai perlambangan sahaja untuk dia menarik kita pergi ke tempat lain. Sebab dekat Gua Kandu ni dia ada perkampungan-perkampungan yang lebih besar. Okay. Once aku bawa masuk barang tu pergi ke Gua Kandu punya pemilik, dia akan trigger dan mungkin kau akan lagi susah. Aku beranggapan macam tu. Dan aku yakin laluan yang aku main ni ada gua yang besar, adalah tempat semalam. Gua Sanding dan Gua Tempurung. Okay. Dan aku yakin itulah tempat dia. Cuma dia datang daripada mana satu gua aku tak tahu. betul. Jadi kita duduk semalam, yang kita tanam tu di center. Tengah-tengah antara laluan Gua Sanding dan juga Gua Tempurung. Center.
Tapi datang daripada salah satu gua, yang mana satu? Itu aku tak boleh cakap. Okey, dari sudut tanda yang kita boleh mengesahkan benda tu datang daripada kawasan tu adalah daripada pada awal permulaan kita buat sesi pertama. Dah mula ada tindak balas antara Mael dan juga Boy. Jadi di situ dah ada tanda-tanda bahawa barang itu ada energi dekat situ. So kita just nak tengok sama ada gua yang disebut ni, kita takkan pergi mudah untuk dengar percaya kepada apa jua yang jin-jin sampaikan. Sebab dia lebih ke arah menipu dan cuba memperdayakan. Tapi dari sudut pengalaman kita, sebab kita pernah pergi ke laluan tu, dan laluan gua Sanding ni pun memang banyak kejadian yang berlaku, dan sebelum tu Boy hilang di situ. Jadi ada kemungkinan barang tu ada kena-mengena dengan situ. That's why saya cakap, bila kita pergi sana, first sesi, Mael dah berubah. Boy pun dah mula berubah. Dia mudah dengar satu bisikan untuk mengalir ke mana-mana. So, kita kata, Bos Wan, kita dah dapat satu signal. That means, sesi kedua, kalau ada rezeki kita, mungkin kita tahu di mana tempat last. That's why kita kata tadi, final dia dekat 3 penjuru tu. Mungkin salah satu lorong yang ada pada situ, barang tu bermula dari situ. So, kita ambil pendekatan untuk keputusan. Kita letak di tengah-tengah supaya apa pun penjuru yang ada di situ, barang tu akan balik pada tempatnya. Dan kau jangan terkejut. Mungkin malam nanti pun kau akan mimpi lagi. Tapi jangan pelik. Jangan balik. Ataupun malam ni mungkin tak mimpi, besok akan mimpi. Ya. Kau kena ingat dalam tempoh 7 hari ni tempoh rawatan. Dan satu lagi. Sepanjang saya ada bagi tahu korang yang saya ada mimpi, betul, sebelum-sebelum ni. Dan ada beberapa orang viewer yang mimpi juga dan diorang alami benda tu secara personal. Dan ada salah seorang daripada ni, saya tak nak buka nama dia. Dia mimpi dia dibelit. Okey, mimpi tu 2 kali ke 3 kali kalau tak silap saya. 2 kali ataupun 3 kali dia dibelit. Dan selepas mimpi tu dia sedar, dalam keadaan sedar. Dan dia muntah, dan muntah tu adalah muntah sirap. Dan ada beberapa orang juga yang pening kepala bila dia hadap live saya. Dia jadi sakit kepala, dia jadi stres, dia jadi anxiety, dia jadi depressed, dia jadi sesak nafas, dia jadi. So benda tu adakah daripada ni, persoalan open, adakah benda tu tahu dengan dorang-dorang ni semua, ataupun dia hanya akan mengganggu kepada orang-orang yang taksub dan terlalu lemah semangat, ataupun macam mana? Maksud kau, benda-benda ni tahu ke orang yang terdekat dengan kau? Okey. Boleh jadi. Boleh jadi. Dan juga mungkin dia terikut-ikut, mengikut perasaan, terlalu fokus sangat. Sebab tu kita pesan banyak kali, mana-mana viewers yang mungkin ada kaitan keturunan punya melibatkan saka dan sebagainya, jangan terlalu fokus. Takut trigger yang korang punya sendiri, yang kita dah pesan. So aku tak nak panjangkan perbualan ni sebab kau dah ceritakan panjang lebar. Betul. Jadi hari ni kita kembali ke Tualang 7, tempat di mana kita tanam celak dan juga batu tersebut. Tujuannya kenapa? Kita datang sini, kita nak tengok sama ada kita datang ke sini, Mael dan Boy ataupun kita ni still diganggu benda yang sama ataupun tidak. Clear Tualang 7 ni terkenal dengan tempat orang meninggalkan saka dan juga hantu raya dia yang masih aktif berada di dalam ni. So malam ni kita pergi ke kawasan ni untuk meninjau dan juga merasai kembali adakah auranya kembali seperti biasa ataupun ada lagi gangguan tersebut. Kita akan tengok sekali tempat yang kita tanam celak dan juga batu tersebut. Jadi saya tamatkan perbualan untuk podcast Ruang Gelap. Apa? Pot ruang gelap. Okay, pot ruang gelap ni. Dan korang boleh tengok perbualan ni balik dekat kita punya YT channel. Korang boleh subscribe YT channel kita di Boasting Empire. Minta tolong dekat dalam ni yang belum lagi subscribe, tolong pergi ke YT channel kita. Perbualan ini telah pun direkodkan dan diletakkan dalam YT channel. Ini dah episod kedua geng So kepada semua viewers yang ada pada live malam ni, saya minta kerjasama anda. Andai anda ingin melihat ada seterusnya podcast yang mungkin memberi manfaat ataupun memberi perkongsian, menambah manfaat kepada semua, korang harus support Boasting Empire punya YT supaya kita dapat lagi
untuk kembangkan lagi podcast ni dan Ya. banyak lagi lokasi-lokasi yang menarik. Kita akan cuba highlightkan atau membangkitkan balik kisah-kisah sejarah dan mistik tu. Dia punya plan dia bukan sahaja influencer, artis dan mungkin perawat akan kita invite. Tapi dengan syarat, siapa pun yang datang kena follow kita masuk ke dalam. Betul. Itu beza podcast kita dengan orang lain. Ceritakan pengalaman kemarin, kisah lokasi malam ni dan explore. Jumpa korang, teruskan subscribe, teruskan menyokong Pod Ruang Gelap dan terus menyokong setiap host korang. Tengok kita orang secara live di TikTok Malaysia. Thank you so much.